Okay, so hari ni kita nak tengok physics, graf gerakan bab 1. Bab 2, sorry. Okay, so kalau kita ada dua jenis graf. Graf hal laju lawan masa. Satu lagi jarak, sesaran lawan masa ataupun jarak lawan masa lah. Jarak dan sesaran tu adalah sama je. Bisa ada ke graf pecutan lawan masa? Aku tak pernah nampak lagi, tapi ada je, tapi aku tak pernah nampak lagi. Ada. Tapi apa, hari ni kita masuk dua graf je. Hal laju dengan jarak ataupun sesaran lah. Jarak dengan sesaran sama. Hal laju dengan laju sama. Cuma yang bezanya kuantiti. Kalau jarak dia adalah kuantiti skala. Okey, dia hanya ada magnitude saja tapi tak ada vektor. Kalau aku sebut tadi, kalau sesaran, boleh kat sini. Kalau jarak sama dengan sesaran. Yang membezakannya adalah jarak adalah jarak ialah kuantiti skala. Sesaran adalah kuantiti vektor. Vektornya apa? Kuantiti vektornya apa? Kuantiti vektornya adalah kuantiti yang ada magnitude dan juga unit. Manakala kuantiti skala adalah kuantiti yang ada magnitude sahaja. Contoh, kalau orang tu pergi sini, dia pergi situ, pergi situ. Nampak tak? Magnitude, contoh katakan jarak kat sini 5, sini 10, sini 7. So, ini adalah jarak. Okey, dan dia tak ada arah. Kalau dia pergi sini positif, dia pergi sini pun positif. Kalau sesaran, kalau dia pergi sini, kita kena ambil kira positif negatif. Kalau dia ke kanan, maksudnya dia positif. Kalau dia ke kiri, maksudnya dia negatif. Okey, and kalau dia macam ni, kalau sini 5, sini 10, sini 7, maksudnya jarak dia adalah 15 campur 7 adalah 22. Tapi sesaran kita kena ambil daripada titik first sampai titik yang last. Ini kita punya sesaran. Yang line orange ni kita punya sesaran, tak termasuk yang dengan ni. Kalau jarak kita masukkan ini. Kalau sesaran kita ambil daripada titik first sampai titik last tu je. Itu yang membezakannya. Sama juga dengan laju dan hal laju. Kalau laju sama dengan hal laju. Yang membezakannya adalah kuantiti. Laju kuantiti skala, hal laju kuantiti vektor. Hal laju ada positif negatif, laju ada positif sahaja. Okey, next kita pergi kepada gerakan hal laju lawan masa. Okey, kan aku cakap tadi laju sama dengan hal laju kan. Jadi hal laju adalah sama dengan sesaran, which is jarak lah. Sesaran lawan dengan bahagi dengan masa. Okey, hal laju sama dengan sesaran lawan bahagi masa, Jadi kalau kita ada hal laju lawan masa, and then kita nak cari sesaran, which is jarak dia lah. So apa kita buat? Kita kena darabkan dengan hal laju dengan masa. Kita kena darabkan hal laju dengan masa, dapatlah sesaran. Maksudnya hal laju darabkan dengan masa, kita akan dapat dia punya sesaran. Maksudnya apa? Kalau kita darabkan paksi Y dengan paksi X, kalau kita darabkan dia, kita akan dapat dia punya jarak, which is sesaran. Jadi luas di bawah graf dia adalah dia punya sesaran lah. Macam dekat sini kita nak darab depannya paksi Y dia 2. Sampai sini kan paksi Y dia 2, paksi X dia 2. Jadi dia punya sesaran adalah hasil darab 2 ni lah. Tapi masalah sekarang ni graf dia adalah daripada sini sampai sini. Kan dia bentuk segitiga kan? Bila dia bentuk segitiga, maksudnya kita kena guna formula segitiga lah. 1/2 Allahu Akbar 1/2 darabkan dengan 2 darabkan dengan 2. Dapatlah luas kat sini, itulah sesaran dia. Okey, sama juga dekat sini. Kalau kita nak cari jarak ataupun sesaran dekat bahagian sini, dia kata soalan tanya cari jumlah sesaran dari saat ke-2 hingga saat ke-5. Maksudnya kita kena cari luas kat sini je lah. Luas kat sini berapa paksi X dia? Kalau sini sampai sini 5, jadi kalau sini sampai sini 3 lah kan, sebab 5 tolak dengan belah sini. Panjang sini tolak dengan panjang sini, kita akan dapat panjang sini. Jadi 5 tolak dengan 2, kita akan dapat sini 3 lah. Okey, sini 3. Dia punya tinggi dia 2 jugalah. Okey, 2 jugalah. Ni 2. So 2. So sebabkan ini segi 4 tepat, jadi kita darabkan je lah 2 dengan 3. So sini kita akan dapat 6. Sini kita akan dapat 6 meter, sini kita akan dapat 2 meter. Sini kan 2 dengan 2 akan potong. Sini pula, kalau kita cari sesaran dekat sini, daripada saat ke-5 sampai saat ke-8. Okey, berapa paksi X kat sini? 8 tolak 5, kita akan dapat sini 3. Sini sini 2. Panjang sini 2. Panjang sini 10. Okey. So sebabkan ini bentuk trapezium, so kita kena guna formula trapezium lah. Formula trapezium adalah 1/2 darabkan dengan sisi yang selari. Tambah dengan 2 sisi selari. Darab dengan hasil tambah 2 sisi selari. Okey. Ini dengan ini kan selari kan, betul? Jadi kita tambahkan 2 ni, kita darabkan dengan 1/2. So 2 tambah 10. Allah Akbar. 2 tambah 10. Lepas darabkan lagi sekali, darabkan dengan apa? Darabkan dengan sisi yang lagi 1, which is 3 lah. Kan ini dengan ini kan selari kan. Jadi kita tambah 2 ni, darabkan dengan 1/2. Darabkan lagi dengan 1 lagi sisi, which is 3. So sini kita akan dapat 1/2 darabkan dengan 12, darabkan dengan 3, 12 dengan 2 potong 6. So dapatlah jawapan dia 18. So sini 18 lah, 18 meter. Oh, ini biru. 18 meter. Okey, tu kalau kita cakap pasal sesaran ataupun jarak. Kalau kita nak cakap pasal pecutan. Pecutan apa unit dia? Pecutan kan unit dia ms-2. Bila ms-2 maksudnya dia adalah sama dengan m per s kuasa 2. Jadi m ni apa? M ni sesaran lah ataupun jarak. S ni adalah masa, saat dia. Okay, dia punya masa. Jadi kalau masa dia kuasa 2, maksudnya daripada m per s kita kena darabkan lagi sekali dengan 1 per s. Maksudnya apa ni? Maksudnya ini kan hal laju, betul tak? Meter per second. Ini kan hal laju. Ini hal laju. Bila kita darabkan lagi sekali dengan 1 per s, kita akan dapat pecutan. Maksudnya apa? Bila hal laju kita bahagikan lagi sekali dengan masa, kita akan dapat pecutan. Macam dekat graf ni kan hal laju lawan masa. Jadi bila hal laju ni unit dia ms-1 lah. Jadi ms-1 bila kita bahagikan lagi sekali dengan s, kita akan dapat ms-2, which is pecutan. So bila paksi y kita bahagikan dengan paksi x, kita akan dapat dia punya pecutan. Macam kat sini,
Maksudnya kita boleh buat kesimpulan dia punya kecerunan adalah pecutan. Sebab kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Y bahagi dengan X. Kan aku cakap tadi pecutan kan paksi Y bahagi dengan paksi X. Sebab paksi Y kat sini adalah MS kuasa negatif 1. Paksi X adalah S. Jadi MS negatif 1 bila bahagikan dengan S dia akan dapat MS negatif 2, which is called pecutan lah. Jadi dia punya kecerunan adalah dia punya pecutan. Jadi kecerunan kat sini adalah kita kena cari titik dia dulu lah. Titik dekat sini apa lidah aku berbelit ni. Titik dekat sini adalah 2, 2. Okey. Dekat sini berapa titik dia? 5 dengan 2. Betul tak? Betul lah. Titik dekat sini adalah 8 dengan 10. So, kalau kita nak cari kecerunan kat sini, berapa? Sini daripada titik asalan, so kosong. Titik asalan kosong. Jadi dia punya kecerunan ataupun dia punya pecutan A acceleration pecutan sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1, which is kecerunan dia. Jadi Y2 kat sini kita boleh ambil ini tekan yang ni kan sama je. Okey, sama je. So macam kat sini aku nak ambil 2 kat sini lah. 2 tolak dengan kosong bahagi dengan 2 tolak kosong, kita akan dapat 1. So kecerunan dekat sini adalah 1. Next kat sini pula Allah, tak payah tengok pula benda tidak pun tak apa sebab kita nampak dah. Dia adalah straight line. Bila straight line kecerunan kosong. Bila kecerunan kosong, A dia kosong lah. Okey ni, ini kita kena kira lah. Maksudnya A sama dengan ikut lah mana-mana aku nak ambil. Sini lah sebagai Y2. 10 tolak dengan 2 per dengan 8 tolak dengan 5. 10 tolak 2, 8 tolak 5, 3. So kita akan dapat 8 per 3. 8 per 3 MS negatif 2. Tara, ini kita punya pecutan. Okey, next kita pergi kepada graf sesaran lawan masa ataupun jarak lawan masa lah. Okey, so kalau kita ada kan sudah hal laju ataupun laju lah sama dengan sesaran bahagi dengan masa. Bahagi dengan masa. Kat sini kita ada sesaran, kat sini kita ada masa. Okey, bila kita bahagi benda ni, sesaran bahagi dengan masa, kita akan dapat hal laju. Kat sini kan sesaran, sini kan masa. Maksudnya bila paksi Y bahagi dengan paksi X, kita akan dapat dia punya hal laju. Dia punya hal laju lah. Okey. Jadi dia punya kecerunan adalah dia punya hal laju. So kat sini dia punya poinnya adalah 2. Kat sini adalah 5 berapa ni? 5 2. Kat sini dia punya ni adalah 8 10. Okey. So benda ni bila kita bahagi, bila kita cari kecerunan dekat sini, kita akan dapat dia punya hal laju lah. Sebab sini paksi Y dia kan M, kesesaran. Paksi X dia pula saat. So sesaran bagi dengan masa, kita akan dapat hal laju. So kat sini kita kira lah, kita akan dapat 1 kan tadi sama dengan graf tadi. So hal laju dekat sini adalah V sama dengan 1 MS negatif 1. Dekat sini kita akan dapat V sama dengan 0. V sama dengan 0 lah, kecerunan kat sini kosong kan. Bila kau bayangkan kalau ada sesaran 2 meter, dia punya pada sesaran 2 meter, dia duduk daripada saat kedua sampai saat kelima, dia duduk kat sesaran kedua je, sama je. Faham tak? Saat kedua, saat ketiga, saat keempat, saat kelima, dia duduk pada satu sesaran yang sama je, which is 2. Jadi dia tak bergerak lah masanya. Dia tak bergerak, hal laju dia kosong. Kat sini lah. Okey, kat sini kita kira juga lah, kita akan dapat tadi 8 per 3 kan. So 8 per 3 MS negatif 1 ni dia punya hal laju kecerunan dia. Okey, itu je, thank you.